Assalamualaikum geng kebun. Setiap kali burung bertenggek dan makan buah duku ni, saya selalu mengintai sebab saya nak tahu macam mana dia buka kulit buah duku yang tebal ni dan makan isinya. Macam selalu jugalah kalau saya duduk sini, dia buat macam tak makan apa-apa. Hari ni saya dapat tengok macam mana dia buka kulit duku yang tebal ni dan makan isi buah. Masa musim durian yang lepas, saya nampak beberapa ekor burung enggang ni bertenggek pada pokok durian. Durian yang gugur memang kena tebuk. Tak tahulah sama ada burung enggang ni atau tupai yang tebuk dan makan buah durian. Jadi hari ni saya nak puaskan hati sendiri, nak tengok macam mana dia berusaha buka kulit ni. Nampak tu? Dengan paruh dia yang kuat dan besar, burung ni berjaya buka kulit yang tebal ni dan makan isi buah duku. Buah duku ni jenis yang kulit tebal. Ada orang panggil duku muar, ada orang panggil duku Johor. Di kebun kami ni ada lebih daripada 3 ekor burung enggang. Ada yang kata ini bukan burung enggang. Di Malaysia saja burung enggang ada pecahan beberapa jenis. Di Malaysia saja ada 10 spesies enggang yang direkodkan. Enggang tadi seekor di pokok duku dan seekor lagi ada bertenggek di pokok mangga. Saya tak pasti apa yang menarik di pokok mangga ni sebab dah lama tak berbuah. Pada kulit pokok mangga ni, di kopak-kopak kulit pokok dengan paruh dia, macam dapat makan sesuatu. Mungkin juga ada serangga kat situ. Kalau duduk di sini, tempat saya merakam sekarang ni, memang ralit tengok burung-burung ni datang, terbang dan duduk bertenggek mencari makan di sini. Tadi ada seekor di pokok duku, sekarang ni 2 ekor di pokok mangga. Beberapa ekor lagi terbang sana sini dalam kebun saya dan hinggap di pokok kelapa. Seekor lagi bertenggek dan makan buah berbuas. Semoga unggas Malaysia terus terpelihara. Alhamdulillah.